Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama di dalam forum ilmu yang penuh barakah ini. Saban tahun kita menyambut peristiwa Isra dan Mi'raj, betul? Iaitu sebuah perjalanan agung yang melintasi sempadan fizik yang menjangkau logik akal manusia. Betul? Namun hari ini kita bersama-sama tidak mahu sekadar bernostalgia tentang peristiwa yang lampau. Kita mahu membedah oleh-oleh paling besar dalam peristiwa Mi'raj, iaitu tidak lain dan tidak bukan solat. Okey. Begitu tajuk forum kita pada hari ini ialah solat sebagai hadiah Mi'raj. Solat itu roti atau hubungan. Bersama saya pada hari ini ada dua panel yang sering mengulas tentang isu ini. Bersama saya yang pertama Ustazah Amirah binti Sariman dan yang kedua Ustazah Nur Kamilah Izzati binti Sulaiman. Selamat datang Ustazah. Okey. Alhamdulillah. Dengan itu saya akan memulakan langkah yang pertama. Saya ingin menjemput Ustazah Amirah. Pertamanya Ustazah, lazimnya ibadah lain seperti ibadah puasa, ibadah zakat, semua ibadah ini diturunkan wahyu oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa ibadah solat terpilih sebagai satu ibadah yang special? Nabi Muhammad dijemput khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit ketujuh, melepasi Sidratul Muntaha untuk menyampaikan perintah tersebut. Boleh Ustazah huraikan mengapa solat ini dipilih sebagai hadiah Mi'raj dan apa mesej yang tersirat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kepada kita? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okay, terima kasih kepada saudari moderator. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, untuk kita faham nilai hadiah yang dimaksudkan, ini kita kena tengok garis masa sirah, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada Amul Huzni, iaitu tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Kerana pada tahun itu Nabi Muhammad SAW baru kehilangan dua benteng utamanya. Yang pertama iaitu isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu, dan yang kedua bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Okay. Pada masa yang sama, dakwah di Taif ditolak mentah-mentah. Nabi Muhammad dilemparkan batu sehingga berdarah. Ketika itu Nabi berada di titik yang paling rendah, yang paling sedih dan yang paling hiba dalam hidupnya pada tahun itu. Okay, lalu Allah menjemput Nabi Muhammad ke langit, naik ke langit kerana Allah nak pujuk kekasihnya, dan di puncaknya Allah hadiahkan solat. Okay, di sini ada dua mesej yang sangat besar. Yang pertama, solat adalah talian hayat ketenangan jiwa. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala tahu umat Nabi Muhammad akan berdepan dengan ujian berat seperti stres, kesedihan, kehilangan. Maka Allah jadikan solat ni sebagai ubat ketenangan hati. Solat itu bukan berbadanan tugas, tetapi ia adalah ruang rehat untuk jiwa yang lelah. Mesej yang kedua ialah keistimewaan tanpa perantaran. Jika Nabi Muhammad SAW diangkat secara fizikal untuk bertemu Allah, kita sebagai umat baginda pula diberi peluang untuk Mi'raj secara spiritual setiap kali kita mengangkat takbir Allahu Akbar melalui solat. Tiada lagi hijab, tiada lagi orang tengah, tiada lagi pembantu peribadi, iaitu kita terus berhadapan dengan Raja segala Raja. Sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan solat." Nabi rehat dalam solat, bukannya rehat daripada solat. Masya Allah, mendalam sungguh pernyataan daripada Ustazah tadi.
Solat itu rupanya adalah satu pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jiwa-jiwa yang sedang bersedih, sedang berduka lara. Terima kasih Ustazah. Okey, tanpa membuang masa, kita bawa kepada perspektif ini, kepada realiti pada hari ini. Realitinya pada hari ini, kita akan mendengar daripada Ustazah Karmila Izzati. Solat itu sepatutnya menjadi sesuatu yang menenangkan. Tapi hakikatnya, realitinya pada hari ini, solat itu dibuat, tapi fikiran kita melayang-layang ke tempat yang lain. Solat dah jadi macam satu refleksi biologi, gerakan badan sahaja, tapi rohnya macam kosong. Kita nak cepat settlekan solat sebab kita terburu-buru nak sambung kerja yang lain. Boleh Ustazah terangkan, mengapa jurang ini berlaku daripada sudut psikologi Ustazah? Boleh Ustazah terangkan? Silakan Ustazah. Terima kasih kepada moderator. Soalannya sangat jujur dan memukul dari kita semua. Dalam sains kognitif dan psikologi, ada satu fasa tindakan yang dipanggil habitual action atau gerakan autopilot. Bila kita dah buat sesuatu perkara selama berpuluh-puluh tahun, sejak kecil, otak kita tidak lagi memprosesnya sebagai perkara baru. Otot akan jimat tenaga dan buat secara automatik. Inilah yang berlaku pada solat kita hari ini. Kita ambil wuduk secara autopilot, tahu-tahu dah siap. Kita takbir lisan membaca Al-Fatihah, tapi minda sedang menyusun jadual kerja, ingat lauk di dapur atau scroll media sosial yang belum habis. Sedar-sedar sahaja dah bagi salam. Sebab apa? Sebab kita ubah status daripada sebuah hubungan connection kepada sebuah rutin. Kita meletakkan solat kita sebagai satu beban tugas yang kalau tak buat berdosa. Jadi kita buat sekadar lepas syarat. Bila kita solat sekadar nak lepaskan batuk di tangga, kita hilang mindfulness, atau dalam bahasa agamanya kita hilang khusyuk. Hubungan merupakan interaksi dua hala. Bayangkan anda sedang bercakap dengan kawan baik anda, tapi mata anda ni sedang pandang tempat lain, atau tangan anda sedang main telefon. Kawan anda mesti terasa hati, bukan? Begitulah analoginya apabila kita menghadap Allah dalam keadaan hati kita ni melayang jauh ke dunia. Allahu Akbar. Rasa macam satu teguran yang sangat terkesan di hati. Kita memperlakukan Allah seolah-olah Allah tiada di depan kita semasa kita solat. Okey, kita beralih semula kepada panel pertama kita, iaitu Ustazah Amira. Ustazah, kita dah tahu penyakit kita iaitu solat autopilot. Jadi, bagaimana cara praktikal untuk kita rawat kembali hubungan yang hamba ni, daripada ianya menjadi satu rutin, yang realitinya ianya rutin seharian, solat tu hanya rutin, berubah menjadi hubungan cinta yang sesungguhnya, yang hidup. Bagaimana Ustazah? Boleh Ustazah berikan pendapat? Alhamdulillah, Islam tidak pernah meninggalkan kita tanpa jalan keluar. Untuk membaiki hubungan yang hamba, kita kena mula sebelum angkat takbir lagi. Di sini ada 3 langkah praktikal, iaitu yang pertama, cipta fasa transisi, iaitu fasa bertenang. Jangan melompat dari meja kerja terus ke sejadah dengan nafas yang tercungap-cungap. Beri masa 2 hingga 3 minit untuk cooling down. Ambil uduk dengan perlahan, rasakan air itu menggugurkan dosa kecil kita di muka, di tangan dan di kaki kita. Uduk itu adalah pemanas enjin sebelum solat. Langkah yang kedua adalah fahami dialog dengan Allah. Belajarlah makna bacaan dalam solat, terutamanya surah Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis kudusi, Allah menjawab setiap bait ayat Al-Fatihah yang kita baca. Bila kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab, hamba-Ku telah memujiku. Jika kita tahu Allah tu menjawab kata-kata kita, mustahil kita akan baca laju-laju seperti dikejar ribut, bukan? Langkah yang terakhir, iaitu langkah yang ketiga, ialah kita kena setkan minda kita. Solat ini adalah solat wida. Apa solat wida? Solat wida ialah solat perpisahan. Setiap kali berdiri di atas sejadah, bisikkan pada diri, mungkin ini solat terakhirku sebelum kain kafan membalut tubuhku. Kalau kita tahu ajal kita sejam lagi, adakah kita nak solat sambil lewa? Tidak kan?
kualiti solat itu akan berubah 180 darjah. Itu saja daripada saya. Allahu Akbar. Sentap. Rasa sentap tapi benar. Mungkin ini solat terakhirku. Jika formula ini kita pegang, kita pakai, pasti kita air mata akan mengalir dalam sujud-sujud kita setiap hari. Terima kasih Ustazah. Okey, seterusnya sebagai pusingan terakhir untuk Ustazah Kamila. Ustazah, ada satu kritikan ataupun sindiran daripada masyarakat. Saya baca. Dia tu solat 5 waktu kat masjid tak pernah tinggal. Tapi dalam masa yang sama, mulut suka mengumpat. Kalau berniaga suka menipu. Dengan jiran pun tak pernah bertegur sapa. Kenapa ada orang yang solatnya lulus di atas sejadah tapi gagal dalam pembentukan akhlak kemanusiaan? Okey, cuba huraikan Ustazah. Terima kasih kepada moderator lagi sekali. Ini adalah fasa pembuktian. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini adalah janji Allah yang mutlak. Jadi kalau ada orang solat tapi maksiat dan kezaliman jalan terus, yang salah bukannya solatnya tapi kualiti penyerahan dia semasa solat. Orang yang solat ni berasaskan hubungan, dia akan membawa rasa bertuhan tu keluar daripada masjid. Di atas sejadah dia mengaku Allah Maha Besar, dirinya kecil, maka di pejabat dia tidak akan jadi bos yang sombong atau zalim. Di dalam solat dia memberi salam dan kanan ke kiri, tanda mendoakan keselamatan orang lain. Maka di luar solat dia tidak akan menyakiti jirannya atau memfitnah orang di media sosial. Solat itu ibarat power bank. Kita cas hati kita ni 5 kali sehari untuk dapatkan tenaga kebaikan. Kalau lepas cas tapi telefon tetap mati, maknanya wayar cas itu yang rosak. Wayar itu hubungan kita dengan Allah. Solat yang berjaya ialah solat yang memberi kesan kepada karakter dan akhlak kita di luar solat. Masya Allah, satu penerangan yang singkat, tuntas dan padat. Dan juga membuka mata kita semua. Betul lah, wayar cas itu perlu dibaiki supaya tenaga solat dapat mengalir dalam kehidupan seharian kita. Rasa. Okey, hadirin sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj bukan sekadar lipatan sejarah ataupun bukan sahaja membawa nostalgia kepada kita semua semata-mata, tidak. Ianya adalah sebuah semakan akaun ataupun orang panggil audit tahunan kita terhadap kualiti hubungan kita dengan pencipta kita Allah SWT melalui hadiah Mi'raj tadi yang bernama solat. Jadi marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri, ubah minda kita. Jangan lagi kita cakap aku ada kerja, aku kena cepat-cepat, aku kena settle semua cepat-cepat supaya kerja boleh buat kerja. No, kita cuba cakap dekat kerja tu, wahai kerja, bagi aku masa, bagi aku ruang, aku nak berjumpa dengan pencipta aku. Kan, insya-Allah Allah yang menguruskan setiap masa dalam kehidupan seharian kita. Kepada Allah kita datang dan kepada Allah juga kita akan kembali. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih terutamanya kepada panel jemputan kita pada hari ini, Ustazah Amira dan juga Ustazah Karmila. Terima kasih Ustazah. Okey. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menaik taraf solat kita daripada ianya menjadi sekadar rutin, berubah menjadi satu hubungan cinta kita terhadap pencipta kita yang sesungguhnya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.